Melaka, satu negeri kecil di Malaysia. Tapi apa je yang ada dekat negeri kecil ni? Saya Jimmy, satu-satunya host anda di video ini. Siapa cakap? Kacau lah. Dan saya Rina. Dalam video ini, kita akan bawa korang pergi cafe, safari. Korang tahu tak ada tempat macam Italia di Melaka? Kau ni menyapuk lah. Dah, jom kita ke lokasi petang. Tempat pertama kita adalah Just Berry yang memang terkenal dengan dessert mereka. Kat sini ada macam-macam selection dessert yang korang boleh pilih. Tapi kita orang ambil main dessert diorang iaitu Fruity Rainbow. Korang kalau datang sini, korang bawa lah family korang, kawan-kawan korang, partner korang ke. Tapi kalau korang datang sini seorang-seorang pun boleh. Overall, saya bagi lava chalk 10/10. Dan saya bagi bingsu ni 9/10. Jom kita pergi ke lokasi yang seterusnya. Selamat datang ke Safari in Wonderland. Di sini ada macam-macam tarikan menarik. Kalau korang nak pergi sini, korang kena bayar RM61 untuk satu tiket. Benda pertama yang kita orang buat adalah tengok buaya di Crocodile Kingdom. Kalau korang nak tahu, buaya ni sudah wujud sejak 240 juta tahun dahulu. Kat sini, korang boleh juga bagi buaya makan. Wow guys, saya tengah bagi buaya makan guys. Aiman. Nah, makan. Sementara korang nak tunggu showtime animal yang lain kat sini, korang boleh je jalan-jalan. Tengok ada macam-macam haiwan. Kita orang pergi tengok elephant akuatik. Lepas tu, kita orang pergi tengok persembahan epic dekat Avian Star. Selepas show, korang boleh bergambar dengan flamingo sini. Dah habis penat pergi zoo, kita orang makan pula dekat Damascus Gate. Kat sini, korang boleh rasa makanan ala-ala Arab dan korang juga boleh rasa macam mana third wheel ni sebenarnya. Ada satu benda yang unik pasal tempat ni yang saya tak terkata-kata. Kat hotel ni ada banyak barang-barangan antik, cantik-cantik. Bila lihat balik pada hari ini, sudah banyak tempat yang kita orang pergi. Daripada kafe, safari. Lepas tu, dapat tengok tempat ni yang macam ala-ala Itali. Saya rasa saya sangat bersyukur dapat meluangkan masa bersama korang untuk tengok keindahan alam di sini. Saya selalu ingat kalau nak pergi tempat-tempat cantik je, mesti kena pergi luar negara. Tapi dalam perjalanan hari ini, terbukti bahawa tanah air kita ni ada kecantikannya yang tersendiri. See you guys in the next video.